Siapa yang dah belajar tajwid tapi dia rasa tajwid ni susah? Di sini saya nak tunjukkan, dan tajwid ni senang sangat. Ni salah satu saja. Dalam tajwid, kita kena perhatikan iaitu huruf mim. Mim adalah huruf yang mendatangkan tajwid. Kalau nampak je mim yang bertanda mati ataupun mim yang kosong dalam Quran, maksudnya itu adalah tajwid. Mesti ada tajwid kat situ. Dalam mim yang sukun ataupun bertanda kosong ni, dia mesti mendatangkan 3 hukum sahaja. Tak susah pun sebenarnya. 3 hukum sahaja. Izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham syafawi. Dan kalau kita perhatikan kat sini, kenapa nama dia syafawi, syafawi, syafawi? Sama je. Beza dia dekat izhar, ikhfa, idgham. Syafawi ini bermaksud bibir. Bibir. Sebab bibir ni jugalah adalah tempat keluarnya makhraj mim. Kita tak boleh sebut mim kalau tanpa bibir. Cuba. Okey, jadi daripada izhar ni, kita nak tahu dia adalah, mesti kita kena tahu mim jumpa dengan huruf apa sebelah dia. Contoh dia kat sini. Mim, izhar syafawi adalah mim berjumpa dengan 26 huruf. Apabila 26 huruf tu, okay, kita tengok kemudian. Ikhfa syafawi iaitu mim berjumpa dengan ba. Idgham syafawi adalah mim jumpa dengan mim. Itu saja ilmu yang pasal hukum mim. Idgham syafawi, izhar syafawi, ikhfa syafawi, ini saja. Kalau kita nampak mim jumpa dengan ba, mesti ikhfa syafawi. Kita nampak mim jumpa mim, mesti idgham syafawi, ataupun kita panggil nama lain idgham mislain. Sama je. Perbezaan nama saja. Izhar syafawi adalah mim yang bertemu selain daripada huruf ba dan juga mim. Jadi dapat tak suatu ilmu hari ni? Daripada video yang short ni saja, dah dapat 3 hukum ilmu tajwid. Dan dah tahu dah. Buka je Quran lepas ni, nampak je mim jumpa mim, idgham syafawi. Nampaknya ba jumpa mim jumpa ba, mesti ikhfa syafawi. Jumpa mim selain daripada huruf mim dengan ba, maksud dia izhar syafawi. Saya nak tunjuk contoh. Okay, tengok kat sini. Perkataan yang biasa kita baca. Alhamdulillah. Kita nampak ada mim mati di sini. Dia bertemu dengan huruf dal. So, apa jawapan dia? So, daripada ilmu tadi tu, jawapan dia adalah izhar syafawi. Sebab apa? Mim berjumpa dengan selain daripada huruf mim dan juga ba. Jadi, tahniah. Anda dah belajar dah untuk hukum mim. 3 hukum anda dah selesai. Nak tak kalau saya ajar untuk hukum nun pula? Nun boleh tarik 5. 5 hukum daripada nun tu. Nak tak kalau saya ajar? Jadi kalau nak lagi tips-tips ilmu tajwid yang tadi yang saya tunjukkan tadi tu, semuanya saya dah ambil daripada ni. Kad jari tajwid. Semuanya ada dalam ni. So dalam ni, bukan ada sekadar penerangan saja, siap ada contoh, siap ada video yang Ustaz ajar sekali. Dan yang paling best sekali dekat kad ni, dia bukan sekadar macam buku lain. Dia ada alat. Ini. Alat inilah sebenarnya yang untuk melatih kita pandai tajwid. Melatih kita supaya kita boleh belajar dan kita boleh ajar. Jadi kalaulah nak beli tapi tak faham cara guna, jangan risau. Kita akan ajar cara guna kad ini. Jadi insya-Allah moga-moga kad ini boleh melatih anda untuk mengaji lebih baik. Jadi dapatkan satu sekarang. Tengah ada diskaun ni. Cuba tengok.